Hai semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita nak mengenang dua legenda hebat, Aziz Sattar dan Ibrahim Pendek. Ada satu momen istimewa bila mereka berdua berbahasa Arab dan ramai mungkin tak pernah dengar. Tak begini ya? Kalau aku panggil kau mesti jawab ya? Kau panggil kau. Ya Ibrahimu. Habis menjawab apa? Ya Habibu. Oh ya Habibu. Oh tu cakap Arab tu. Cakap Arab. Ya Ibrahimu. Ya Habibu. Kalau aku panjang, aku jawab panjang juga. Ya Ibrahimu. Ya Habibu. Kalau aku kasih pendek, kau pendek juga. Pendek. Ya Ibrahimu. Ya Habibu. Ya Ibrahimu. Ya Habibu. Wal panasut tariku. Tak tahu tu. Bila aku bilang, Apa kau cakap? bila aku bilang wal panasut tariku, panas terlampau terik dalam bahasa Melayu, engkau jawab fakihatul kufi. Habis apa makna dia? Kalau panas terik, pakailah topi. Oh tu cakap Arab. Saya pakailah topi. Wal panasut tariku. Oh saya tu hufi. Tahu. Mak dia tinggal tepi laut tak? Bila? Tepi laut dia bagus. Wal ambilul jalalu. Ni aku tak belajar lagi, belum belajar. Bila aku bilang wal ambilul jalalu, ambillah jala itu. Oh ambil jalan. Ambil jalan. Wal ambilul jalalu. Dah ambil pun. Dia bilang kau ambil. Ni. Dah ambil. Tiba rakal dah. Apa dia tu, Cik? Tiba rakal dah. Apa dia? Taburkanlah. Oh taburkan dah. Tiba rakal dah. Lebush. Atariku. Apa dia, Cik? Atariku tarik. Oh tarik. Atariku. Tengok. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Faikana. Apa dia? Faikana. Apa ikannya? Masya Allah. Faikana. Fasifatuhu. Fasifatuhu. Faikana. Fasifatuhu. Aku tak belajar apa dia. Ikan sepat. Ikan sepat. Tiba rakal dah. Lebush. Atariku. Tengok. Masya Allah. Faikana. Watong palu. Faikana. Watong palu. Apa dia? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Anak punya favorite lah. Tiba rakal ladhi. Lebush. Atariku. Malaikatuhu. Atariku. Malaikatuhu. Atariku. Malaikatuhu. Apa dia? Lekat di batu. Wal islamuhu. Wal islamuhu. Apa dia? Pergilah selam kat situ. Selam. Wal islamuhu. Malaikatuhu. Wal islamuhu. Wattaqulna Yahya. Wal islamuhu. Wattaqulna Yahya. Apa dia? Takut buaya. Takut buaya. Takut buaya. Buaya sangat. Itulah kisah dua legenda yang sentiasa meninggalkan senyum dalam ingatan kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.